Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada malam ini kita akan bermain Stigmatized Property. Let's go. Okay. あいつ急に家に来いって。 Oh, otak. He suddenly invite me to his house. Aduh. Semalam off awal kan sebab saya rasa saya tertidur dalam live. Oh tak, PC saya black screen. Sekarang ni pun saya tunggu dia black screen sebab saya ada pakai UPS tau. UPS voltage regulator tu. Saya rasa mungkin sebab dia kot. Saya nak tunggu dia black screen satu kali lagi. Saya akan tukar, saya akan direct dengan Warplug kita tengok sekali lagi tu. Kalau tak mati, alhamdulillah, memang benda ni je lah, bukan graphic card. Kalau graphic card tu yang tu yang buat saya down tu. Okey, saya ni awet Oh, saya ni awet. Dijemput oleh seorang lelaki pergi ke rumahnya. Okey, mana rumahnya? Oh, itulah. Sebab saya tak pernah pergi kan. Mana rumah dia? Buat gelap sangat. Kenapa kau datang malam? I hope this is the right way. Tapi we awet ya. Apa ni? Kucing. Miau. Miau. Miau, 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 mati, miau. Ni ke? Apa ni? Ikan. So, bunyi. Kenapa? He told me to be in apartment room 104. No Abu. No Abu. Abu gig. Oh, 50 sen. Dapat 50 sen, geng. 104. Tak, kenapa awek ni pergi waktu malam? Apa ni? 104. Mana 104? Mana nombor dia? Ayolah, ni aku 1 2. Bunyi pelik kat rumah ni. Hai, 3 je. Siapa tu? Knock door, okay. Assalamualaikum. Aiman ada ke? Sumimasen. Sumimasen. Ketiak masih. There is no one. Tak ada orang. I can just wait outside. I need to get in. Okay. Betul. どこに鍵あるって言ってたっけ? Speki somewhere. I forget where. Oh pula. 忘れちゃった。 Speki. Pula dah. Cara ni. ここから入れそう。 Macam mana, geng? 思い出した。 Lemon tree pot. Ni. Alright. Oh, masuk. Kita masuk dalam rumah power kita, geng. Assalamualaikum. Cantik rumah abang. Hiro. Like a good for すごくいいところじゃん。 Korojang, koroko. Wow, nice, Pamon. Tak kena duduk mana? Tak kena buat apa? Takkan tidur. Tu. あれ? このノート破れてるけど、どうしたんだろう。探したら見つかるかな。 Buat apa ni? Tutup. Pukul. Apa ni? Apa ni? Apa game ni sebenarnya ni? Headboard? Headboard ni apa? Oh, mandi. Awak mandi. Apa tu? Aku ambil apa? Apa game ni? Main balik, geng. Maaf, geng. Mana keluar dia?
Apa benda game ni? Apa game ni? Main apa ni? Sekejap. Saya tak tengok. Trading card. Stoppage. Horror game inspired apartment, haunted apartment room in Japan. This property unknown to cheap rent and you play find out what exactly why. Key feature and gameplay. This is probably walking simulator. Genre with problem puzzle solving element. You are alone in your apartment or are you really keep going and you find out. Japanese team appliance they are good bad. They are good and bad ending. Ada dua ending it's a short game. They're about 30 minutes. Like the animal and okay. Okay tu je. Alright. Let's go. Atra ke? Takutlah saya Atra. Saya takut Atra, geng. Saya tak berani Atra sekarang. Sekali lagi. Okay, Temas property. Ni macam ni je. あいつ急に家に来いってなんでかな。 Game dia macam ni je. Apa banyak sangat 10 sen? Banyak sangat boleh 道 interact. で合ってるのかな。 Kono. Ni Abu tadi kan? Abu gig. Mana ni? Kenapa besar sangat peta dia? Tak ada. Apa berayun macam tu dia berlari? Macam tu dia berlari. Seremo先に家に入っててって言われたけど、あいつバイ Oh トで betul も lah. してたっけ。 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, saya ingat ke 1 tu bermakna tingkat 1. Belakang ada apa? Belakang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, geng. Kejap aku. Bunyi semak samun. Tapi macam tak best je tempat ni. Ya Allah. Katak. Wow. Nice. Macam tak best je tempat ni. Kenapa perempuan ni pergi waktu malam? Knock the door. Okay. すみません。 Sumimasen. Ketiak どこに masen. 鍵あるって言ってたっけ。ここから入れそう。 Sekejap mana ni? Okay. Halo, Assalamualaikum. Tak, kalau saya tak pernah. Kalau awek datang rumah Pak Awa tak ada, kita nak buat apa, geng? Masak lah kan? Pak Awa kita tak ada. 広っ。すごくいいところじゃん。 Sokoi. Buka TV lah kan? Seram juga duduk sorang-sorang. Tapi dia tak ada bagi tahu apa-apa lah, geng. Geng, nak buat apa ni? Time. Sazuan. Huamau. Nak buat apa ni? Cuba korang... あれ？このノート破れてるけど、 Gelas どうしたんだろ Saya う。 nak kena 探したら cari. 見つかるかな。 Saya kena cari ni ke? Berkilat betul lantai dia. Gila lah. Ni. Tadi ambil ni. Sekejap. Awak. Tutup pintu dulu. Tak bergoyang lah.
Mana buka lampu dia Mana buka lampu dia? Eh. The paper wet. I need to find a way to dry it. Okay, ada dryer tadi. Yes lah. Alright. Lepas tu pergi tampal balik. Okay. Prep 4. Moving is over. Berpindah untuk kali terakhir. Dan hari ini adalah hari pertama saya tinggal berseorangan. Dan hari pertama saya tulis journal. Saya excited dengan pengalaman ini yang selalu saya impikan. Saya buat keputusan untuk pindah ke sini sebab sewa murah tau. Saya tak boleh percayalah yang saya ni student yang pokai macam ni boleh sewa rumah lawa macam ni. Dah lah dekat dengan sekolah. Hebat kan? Saya makan dengan keluarga saya hari ini untuk sambut pindah saya. Diorang ketawa bersama. Yehehehe. Okey, tinggal seorang. Bagus sebab saya lelaki. Ini journal yang power dia tulis. Saya rindu. I going to miss the face living. Okay. They told me that they're gonna be here. Okay. They told me, siapa tu? Mak ayah dia. Nak datang 2-3 hari nanti. Dia orang sentiasa beritahu saya jangan betapa risaunya mereka dan dia orang selalu overthinking. Dia orang tak perlu risau apa-apa. Saya okey cur. Okay. Finish reading. Yes. Okay. Kena cari kertas lah. Mana lagi kertas tapi lawa sungguh rumahnya. Tapi sewa murah geng. Korang kalau dapat rumah ke bilik ke murah-murah, korang kena hati-hati tau. Apa ni? What is this? I think I see something inside the hole. Okay, nak ambil benda tu lah. Okay. Use hook. Alright. Hari ini the whole day just saya set up rumah. What used to be room semua lagi simple bed, biasa je. Okay. Penyewa sebelum ni tinggalkan semuanya. Lepas tu owner malas nak buang, jadi barang-barang ada tinggal macam tu je. Ayah seem to like this house so badly. Ayah dia suka rumah ni sebab lawa. Ayah dia nak stay lama tapi dia mak ayah dia teman dia lah sebab dia duduk seorang kan. Mak ayah dia datang kejap. I like to live life already. Owner rumah datang cakap hello pada hari ni. Dia orang he look like he could use a little sleep tu. Macam tak cukup tidur. Okay. Kenapa dengan dia tak tahu. Dia salam dengan saya, muka tersenyum. Lepas tu dia beritahu betapa bersyukur dia ada orang sewa bilik ni. He stopped, but how he stopped smiling when he let my hand go. Masa lepas tangan tak senyum dah. Anyway, didn't matter, start tomorrow. Okay, let's go. Alright. Banyak tu nak membacanya. 7. Mana lagi, geng? Okey pula komputer aku ni. Tak black screen pula dah. Okay. Mana aku nak cari kertas? Gelap pula ni.
Oh. Tak apa ni? Tengok apa ni? Senyap dia. Korang senyap, game senyap. Seram pula dah aku pun. Terkejut aku apa? Kenapa? Sekejap. Mana lagi kertasnya? Rumah bukan besar pun. Mana aku nak cari kertas? Kenapa harus aku cari kertas? Kebalik masuk pergi rumah sebelah. Oh tu. Kejut. Apa ni? Ni これっておばさんの車だよね。 kereta mak dia. Islam. Hai. Mak dia pasang skandal ke? Ni apa ni? Oh, kunci kereta. Hai. Oh. Kertas ni akan merata, geng. Oh. Kepala otak dia kertas dia bukan dalam rumah je. Merata. Hai. Kenapa cermin ni duduk sini? Siapa alihkan? Okey, hari ini hari pertama semester saya. Saya jumpa kawan-kawan balik. Diorang nak datang rumah apartment saya. But I don't know. They better not fuck up nanti. Okay, Masima Sensei is my teacher. I wonder what kind of teacher she. I hope she not mean like the present one. The guy. Okay, ada benda belik itu jadi. Saya went out the room this morning. Some middle age lady straight gatter and talk about this apartment. Oh. Ada orang cakap benda buruk pasal apartment ni. Orang tua. Whatever. Okay dah. Hai. Oh. Okey, nak misi mencari kertas Kepala otak dia. Dia cakap game ni sekejap je, 30 minit je. Tapi kepala otak dia nak cari kertasnya. Aduh. 4 kertas lagi aku nak kena carinya. Oh tu. Oh ada bilik. Ada bilik ah. Jom. Ada bilik menyala kat bawah. Pakcik. Oh, kenapa bilik dia? Hai. Shimasen. Are you okay? Why is he just standing there? Oh, hilang. Apa ni? Pet mama, this game I try to control to but some of the problem start working mama ada. Oh.
The local police will not come. I try so other people to ask the police got into accident. Ho ho. I tell him usually I bought a person start them available the next day whatever the apartment does not catch fire. Daripada the building repair fire, the apartment must connect to sell as it will be choose every month. The choose will be post. Oh, kena masuk. Bring human. I can't sell the apartment. I can let them hurt family. Someone please help me. Adakah power kita tu dia ajak awek dia ni untuk dikorbankan? Maybe. Apa ni? Tangga nak pergi mana? Oh, nantilah lah. I said hello to my fellow neighbor today. That's polite thing to do, right? Always been like your neighbor, right, mom? Okay, but I know mom that was here, but tapi kenapa mak dia tadi? Dia sebab awet dia tadi cakap kereta mak dia duduk kat depan rumah, depan apartment. When I said good morning to the neighbor on the right, he just stare at me. Oh. Saya ni Mira. Nama saya Mira. Her name Mira. I like to get to know her. And what I heard she's single, ready to mingle. Okay. Alright. Kertas seterusnya. Macam ada benda tadi kat dalam tu. Jom. Let's go. Sekejap. Sekejap. Kenapa nampak macam lain? Lain ah? Lain ah? Tak sama ni. Ni rumah lain ke? Ni rumah lain ni. Pantulan dia ni. Ada bunga. Tapi kat box tu tak sama terbuka. Sama ke tak ni? Tapi pintu tak sama. Sekejap, tutup. Samalah. Tak boleh tutup. Tak boleh tutup. Lantak dia lagi. Jom. Aku nak pergi mana? Bawa tangga. Aku nak panjat apa? Oh ni. Okey. Macam mana? Okey. Mom came over to my room again. I told her she doesn't have to come anymore. I think she had fight with Dad again. She refused to talk about it. I never seen her. She had the biggest smile when I agreed to it. Mom must be worried for me to live alone. Mira-chan, but that smile was made. But that smile, her eye was smiling. Macam mana pula mata dia tak senyum? Ada ke mata senyum ke? Lepas tu macam mana lagi? Mana lagi? Dua kertas. Dalam ni dah. Tengok sekali lagi.
Kenapa very positif? Kini tak seram pun. Tak seram pun. Ah. Dua kertas lagi. Mana kertas lagi? Macam mana aku nak cari? Betul lah, rumah ni lah kan. Ni apa ni? Oh, burung gagak. Macam mana ni? Nak ambil daripada burung gagak macam mana? Nak ambil? Ambil dengan apa? Macam mana ambil dengan burung gagak ni? Kena umpan makanan. Oh, belilah. Beli rasanya. Sebab ada vending machine kat bawah kan? Apa ni? Ada vending machine kat bawah. yen. Oh. Kena cari duit. Baru 60 yen. Dalam kereta mak dia tak ada shilling ke? Okey, dah jumpa dua kertas sekarang ni nak ambil tak boleh. Satu kertas dengan burung tu. Tu dalam vending machine. Vending machine saya kena cari 40 sen lagi. Free lagi. Macam penentu ending je. Tu ada orang. Halo, sumimasen. Bodoh, terkejut aku. Oh, boleh masuk ke? Oh, boleh masuk. Apa ni? Oh, 70 sen. 10 sen. Tak gelap bodoh game ni. Kenapa aku masuk rumah orang terkejut aku. Oh, apartmen kosong ni. Ni tak ada orang sewa apartmen ni. Lagi, next. Boleh masuk.
gelap lah, sakit mata aku main game ni. Ah. Kan aku nak kena patah balik. Asalnya pick up the fish. Oh, okay. Okay. Kita pergi bagi makan burung. Oh, tu kecil apa? Burung gagak makan ikan ke? Burung gagak tunggu. Bye bye. Give a dead fish to the crow. Oh, okay. Ada achievement. Let's go. Alu 40 sen lagi aku nak cari ni. 30 sen lagi. Okay, I able to talk to Mira-chan today. What a great day, except for one thing. My mom was gone when I got this morning. Her car was still parked here. Sayaka? Are you able to Mira-chan? Except one thing. Mom was gone when I woke up this morning. Her car was still parked here, and it's odd for her to leave without notice. I hope that put her up for something because the car is still there. I invite Sayaka today and said he come tomorrow. Sayaka siapa? Mira-chan siapa? Hmm. 30 sen lagi ke. Mana aku nak cari 30 sen. 30 sen. 30 sen. 30 sen. 30 sen. Di manakah duit 30 sen? Awak tak boleh gerak pula. Tak boleh gerak. Okay. Itu je. Kanan kiri je. Sekejap, geng. Kejap jauh. Alright. Ni. この時計止まってる。 Itu je. Oh, tengah meeting. Patut senyap je. Saya senyap je pula korangnya. Tak. Dia kalau ramai otak sama-sama fikir sekejap je.
Apa ni? 30 sen lagi 30 sen. Tapi rasa takkan kat sini 30 sen. Sini dah dapat 60 sen. Hilang dah kucing. Betul tak ke kan? Hantu. Kepala dia ke? Kan. Alah. Memang betul lah. Nak kena lalu balik. Lorong tadi. Okey. Tu apa tu? Macam mana? Ada benda tu. Macam mana nak ambil? Macam mana? Gelapnya. Jauhnya. Dia. Bright. Ya Allah, patutlah. Okey. Sama je cerah dia. Pink cream. Tak payahlah pink cream. Okey. Tak payahlah pink cream. Okey. Sama je cerah dia. Aku sesat dah ni. $20 je lagi. Ada kat belakang ni. Macam mana nak ambil? Alih lah tu sampah ni. Sakak lu. Awak orang cakap very positif game ni.
sen je lagi nak kena cari. Takkanlah dia datang, awet ni datang tak bawa duit. Langsung. Macam mana nak balik naik bas ke apa? Banyak benda ni. Bengong dah aku. Dah lah gelap. Mana aku nak cari 20 sen lagi? Belakang tu macam mana aku nak ambil? Oh, shrine ke? Belakang tu shrine lah. Bukannya shilling. Apa nama game ni? Apa nama game ni? Stigmatize. Stigmatize. Ini mana ni? Wait, there you are. GGM Docs. Oh, lawa. How are you doing it? Welcome. Report by holding. It's hard to. Yeah, there has to be more though. Place looks easy. Go Dia search cari macam ni je. Camp. for. Oh. But my Hey everyone, this is me. So you want me to find 7 pages, huh? We the teacher said hello. Rest of What bilik dia merah? times with what? Crap! I mean room and the whole okay. Or was it that I was like bad again? The passive aggressive. There she smell one. I don't understand. For every free paper. Here. I heard yeah. I love this spend money. Hai. This is a cop. Oh, dia dah ada satu I was able to put the yen. mirror chant today. どこに鍵あるって言ってたっけ Though. Mana yang cari duit? 60 sen. Right. And cough. Let me find. Hey. Sell these. Remove up. He let my crow. The crow's funny. What's that? Hey. Oh, ada duit kat situ. Ada duit kat situ, kita pergi dulu. Mana? Ha ni. 90 sen. Satu lagi. You. But since they probably, I kind of expected some jump scared by the Okey, sini. Ow. These are talent not be this 5% outline teach. I said, Mom, Dad, go to class. I make
What do I hear? Eat. Oh, kena tengok bilik tu. Key. Oh, kena tengok dah bilik tu. Alhamdulillah. Pelik dan pening juga game dia. Apa tu? Ha. Kejap sekali lagi. Apa bilik ni? Untuk apa ni? Mana? Alright. Find all the lucky girl. Alright, kita beli kertas. Alright. There is no escape. I can read the rest. あいつには悪いけどもう帰ろう。後で連絡しとけばいいよね。I call he later. I need to get home. Balik lah. Kejap. Oh, siapa? The end. Result process. Get the bad ending. Macam mana nak dapat good ending? Okay, let's go. Kita start sekali lagi. Good ending. あいつ急に家に来いってなんでかな。 Tak payah pakai shrine rasanya.この道で合ってるのかな。 Kono. Tak payah kot. それも先に家に入っててって言われたけど、あいつバイトでもしてたっけ。 Kotak-kotak. Mana tadi tali? Oh, dia tak keluar terus eh. Sumimasen. ここから入れそう。どこに鍵あるって言ってたっけ。あー、忘れちゃった。 Sambil ada cerita pergi klinik tak? Sambil ada cerita tak pergi. Saya tak pergi lah. Sebab jauh lah. Nak pergi klinik tu jauh. すごくいいところじゃん。あれ？このノート破れてるけどどうしたんだろう。探したら見つかるかな。 Saya tak ada kenderaan nak pergi. Apa kalau lalu ambil tarik action? Oh, ada app eh. Ada app eh. Ada app eh. Sekejap, saya tengah tengok. Apa nama app dia? Mentari. Mentari. Appointment. Ambil tarik appointment. Oh, nak tarik app. Okay, sorry. Sekejap. Keringkan. Kena keringkan. Lepas kau sebentar, baru boleh bikin pakai kad. Itulah banyak kerja pula dah kan. Habis kalau boleh tak nak lah makan ubat. Kan kalau boleh lah.
Tak nak makan ubat. Tapi tahu-tahulah kau punya tak angkat siang tu. Tapi tahu lah kau punya tak angkat macam mana. Tu lah kan. Kalau benda yang macam tu. Bila-bila lagi kita ni bukan anak menteri. Dah. Kalau dah bertahun, orang Straight kena ke serah asas. diri. Ha ha ha. Kalau dah bertahun memang kena serah diri. Serah diri tu nak serah macam mana? Bawah kat sini kan. Jangan serah diri ke polis. Jangan serah diri kat polis. Jangan, tak mau. Tak perlu berserah diri kepada polis. Kita serah diri kepada Tuhan je. Itu yang lebih penting. Saya sepatutnya bersyukur ni. PC saya okey ni. Saya dah boleh buat live balik ni. Serah diri jumpa doktor sakit saha. Serah diri jumpa dok sekretaris. Sudah. Sudah. Sebab saya main game hantu ni banyak kali sangat ke. Dia jadi gila. Okey dah. Ambil ni. Gila tak kacau orang? Okey je haha. Tak nak lah kalau boleh. Kalau boleh tak nak lah. Nak normal je. Tak mau gila-gila. Tak nak jadi gila. Tak nak. Okay, next. Ambil kunci kereta mak. Tak maulah. Sekejap, ada hantu kan? Sekejap. Belum lagi lah. Kucing ni ada lagi ni. Itu dah ada. Sekejap. Au! Kucing ada lagi ni. Ambil je lah ini dulu. Kita pergi bagi makan burung. Nah, burung. Tak payah hintai. Tak payah hintai. Mana 10 sen lagi? Oh, kat sini. Alright. Dah jumpa semua kertas. Is this his mother car? Oh. Is this mother car? Bukan mak dia punya. Oh, yang ni lah yang dalam kertas tu. Kereta mak dia. Assalamualaikum. Lama Almond Live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Tam. Saya ada masalah fikiran sikit. Dekat 2 minggu saya tak live. Ni saya boleh buat live balik. Selamat datang. Simase. Yang ni saya cuba gagahkan diri untuk buat live balik. Kita akan game alien kita main. Hari tu main ke? Dah habis saya game alien tu. Game alien tu dah habis saya main tu. Ni kita main game hantu. There is no escape. I can read. No, finish. あいつには悪いけどもう帰ろう。
後で連絡しとけばいいよね。 Oh, lagi keluar Kita macam ni. berjaya selamat perempuan tu dah ke? Kejap. Yang perempuan tu Yang perempuan tu kita dah cocok dia. Kita dah cocok. Dia sebenarnya game tu dia macam ada nombor 2. Okey, ending dia saya cocok perempuan tu. Lepas tu space station tu nak meletup. Jadi saya dengan perempuan tu larilah nak selamatkan diri, nak pergi naik kapal terbang ke space macam pod lah, macam pod. Tapi ada satu pod je. Satu pod untuk satu orang, muat satu orang je. Tak, kalau saya peluk je perempuan tu dalam pot tu lah, lantak nak hidup kan. Tapi tak, dia suruh perempuan tu pergi naik pot seorang. Perempuan tu pun pergi zoom. Dia seorang-seorang lawan zombie yang datang. Zombie ada datang kan. Ramai yang datang. Dia pun lawan. Tup top. Lepas tu habis. Kemungkinan ada nombor 2 dia. Tapi tak, game tu tak dapat sambutan. Betul lah, game tu macam entahlah, dia nak cakap dia sakit hati jugalah sebenarnya. Entah. Game tu sepatutnya ada nombor 2 dia lagi. Sebab kisah dia macam mana dia survive kat space station tu. No. Macam mana ni nak buat ending satu lagi ni? Yang Orc pun sakit hati. Player yang main tu. Tambah player main lah. Saya suka movie tentang zombie tapi takut nak main hahap. Saya suka game zombie. Saya suka game zombie dan saya layan tu. The Walking Dead. Oh, The Walking Dead terbaik tu. Memang panjang tu. Panjang sangat. Tapi layan tu. Layan The Walking Dead. No. Weh, season panjang gila. Panjang gila. Letih nak melayan. Tapi best lah. Layan santai. Sheriff tu mong favorit. Nama apa tak ingat. Mati juga. Alah, tak best lah game ni. Slow lah.